Okey, selamat sejahtera. Okey, kita sambung kerja. Okey, sorry for the delay. Sebab cikgu terlupa, cikgu tak hantar latihan topikal. Understand? Tak apa, you dengar. Understand? Dengar, perhatikan. Lepas tu nanti pun boleh salin lah. Ada banyak masa. Dan kamu ada cukup besar. Okey? Okey. So, hari ni kita akan discuss soalan esei. Unit 5. Tingkatan 4. Okey, you punya integriti individu lah. Topik integriti individu. Okey, nampak? Okey. Okay, so you look at the first question. Okay, of course dia akan tanya tentang diri kamu lah. Zen, dia berkaitan dengan diri and then penipuan dalam exam, something like that lah. Zen, atau kamu adalah pegawai polis. Atau kamu orang buat salah. Sebab rasuah is one of the issue they can ask lah. Zen, okay. So you tengok soalan dia. Maklumat berikut berkaitan dengan dilema seorang pengawas sekolah. Okey, Kamal. Kamal adalah pengawas sekolah. Dia nampak 3 rakan dia merokok menggunakan telefon bimbit di dalam kelas waktu rehat. Walau bagaimanapun dia tak tegur perbuatan mereka and dia juga tak lapor kepada guru disiplin kerana dia tidak mahu menyinggung perasaan. Lepas tu dia mahu maintain friendship lah. Azan, okey, nampak. Okey. So as usual soalan A itu they can ask whatever lah. Azan, apakah kepentingan amalan integriti bagi seorang pengawas sekolah? Okey. Soalan ini very general. Dia tak sebut tentang Kamal. Understand? So jawapan must be general without Kamal lah. Azan, okey, yang ni senang saja. Amalan integriti means saya dah beritahu kamu buat kerja secara jujur. Understand? Kerja secara jujur. So, you pengawas sekolah buat kerja secara jujur means dia dapat memelihara imej diri. See apakah the soalan? Open question. So, I can answer semua fakta atau fakta with huraian. Dia bergantung kepada saya lah. Zana suka hati saya. Okay, so here I'm giving both adalah fakta. Okay, first dapat memelihara imej diri pengawas serta imej keseluruhan badan pengawas sekolah. So, ya badan pengawas sekolah, you pengawas, you jaga imej kedua-duanya. Azan. Dan another one adalah mendapat keyakinan dan kepercayaan guru serta murid-murid sekolah secara keseluruhan. So, people yakin dengan badan pengawas itu buat kerja dengan betul. Something like that. Okay, if you are a weak student, just write dapat memelihara imej pengawas. Sudah cukup. Lepas tu, dapat keyakinan guru. Guru kau tulis pun cukup. Tak tulis murid pun tak apa. Okay. So, normally good student, they intend to write secara complete. Ayat dia lengkap, panjang. Azan. Tapi, if you are a weak student, you can write points boleh nampak saja. Pemeriksa akan bagi markah lah. Whether you write in detail ke, tak detail ke, it won't affect sebab structure, nature dia macam itu. Kenapa? Sebab structure is analytical. Analytical means tengok fakta bagi markah. Azan, nampak? As simple as that. Boleh Okay. Now you go for essay. Okay, essay ini dia ada touch Kamal. Berdasarkan situasi di atas, terangkan means okay, essay kita tak tengok pun benda tu. Kita terus answer saja sebab dia perlukan tindakan. Apakah tindakan yang patut diambil oleh Kamal untuk jaga integriti sebagai pengawas sekolah? What he supposed to do? Okay, ini as usual tindakan. Moral is a factual subject. So kamu ikut inilah. Soalan ini dia tak ada nilai lah. Bahagian A kan, bahagian B kan. Okay, so you must give 2 fakta sangat jelas, tepat, lengkap. Lengkap means dalam ayat lengkap. Huraian kamu sangat terperinci, so minimum must have 2 huraian. And then contoh kamu, and then tutup perenggan.
Perenggan means adalah ayat penegas sama macam you punya apa? BM. It's the same. Azan, Okay, nampak. Boleh. Okay, so you look at jawapan yang cikgu bagi. Okay. Tindakan pertama, Kamal patut laporkan salah laku rakan dia kepada guru disiplin. Okay, what he supposed to do lah, lapor kepada guru disiplin. So, why he mesti lapor? Sebab dia tak boleh bersikap berat sebelah. So, Kamal tidak boleh bersikap berat sebelah. Walaupun mereka merupakan rakan baiknya. Azan. So, why? Ini kerana tindakan Kamal tidak laksanakan tugasnya dengan penuh amanah akan mengundang pelbagai implikasi negatif. Azan, nampak tu? Okey, yang ni adalah lebih kurang bila kamu jawab, kamu aspek positif ada, negatif ada. Nampak? Positif dia kena buat kerja dia. Dia tak boleh bersikap berat sebelah. Kalau dia tak laksanakan, what happen? Azan, you just discuss macam kamu buat SABM lah. It's the same. Azan, then give contoh. Apa implikasi negatif? Misalnya tindakan itu boleh menjatuhkan imej diri dia serta imej keseluruhan badan pengawas sekolah. So secara kesimpulannya, Kamal patut pamerkan kewibawaannya, okay, sebagai pengawas. You ada authority semua tahu, sebab kamu adalah pengawas. Azan, so you pamerkan authority kamu sebagai pengawas sekolah dan tidak gentar. Tidak gentar means kita gantikan dengan berani lah. Dengan berani untuk membuat aduan. No, we don't use berani sebab itu nilai. So kita kata dengan tidak gentar, tidak takut pun boleh untuk membuat aduan walaupun ia membabitkan rakan karibnya. Sebab dekat sini dia takut tahu. Why dia takut? Tidak mahu menyinggung perasaan rakan dia. Dia takut nanti dia hilang kawan lah. Azan, dan ingin kekalkan persahabatan. You shouldn't do that lah. Azan, okay, nampak. Okay, it's very clear. Nampak? Okay, then you go for tindakan kedua. Okay, untuk student, normally cikgu nasihat. Ini cikgu punya personal nasihat. Bila first ayat tulis fakta, tindakan, just underline for the pemeriksa lah dengan pensel. Azan. Then after that, contoh. Underline the penanda wacana. And then tutup perenggan. You underline. So they can clearly see this is the contoh you are emphasizing. You tekankan ini contoh saya, cikgu. Nampak. Ini fakta dia. Ini penutup dia. Azan, nampak tu. Okay. Nampak tu. Penutup perenggan lah. Azan, nampak. Very clear. Okay. You snap foto. Kesian lah. Sebab cikgu lewat hantar. Tadi baru student ingatkan cikgu mana bahan untuk tulis. Nampak. Just snap lah, nanti kamu boleh salin balik benda tu. Azan, okay, nampak. Okay, dapat ni. Okay, second thing what he supposed to do. Ini ada belajar dalam moral lah. Kawan buat salah means kita tegur kawan. Azan, lepas tu dia tak mahu dengar, itu dia punya hal. Azan. Tindakan kedua, Kamal patut menegur kesalahan rakan dengan cara baik. Okay, cara baik you menegur means what you tegur. Apa nasihat kamu bagi? You beritahulah. So dia perlu mengingatkan rakan baiknya bahawa rokok mampu membahayakan kesihatan mereka. Dan selain itu dia perlu memberi peringatan bahawa perbuatan mereka melanggar peraturan sekolah dan ia boleh dikenakan tindakan tata tertib. Nampak? Boleh? Nampak tu? Okey. Dan contohnya murid yang didapati bersalah mengisap rokok, itu tindakan tata tertib tu bagi contohlah. Contohnya, murid yang didapati bersalah mengisap rokok boleh dikenakan hukuman rutan, digantung dan juga boleh dibuang. Kalau kamu ditangkap beberapa kali tapi masih tak serih
masih buat benda yang sama, hardcore lah, then they might buang you. Sebab you tambah dengar, you jadi bad example for other students and all that. Azan, mengikut kekerapan. Sebab bad example means some student might ask, tengok ni banyak kali rokok pun, banyak kali tangkap pun masih ada. Azan, something like that lah. Boleh okay, nampak. So konklusinya, Kamal patut menunjukkan ketulusannya sebagai pengawas dan juga selaku sahabat baik untuk menasihati rakannya supaya berhenti tabiat merokok. Tengok dekat atas semua saya tak tulis berhenti. See when you write, make sure that you pastikan tak ada ulangan. Understand? Don't put everything into one perenggan. Asing-asingkan, pandai kamu buat kerja. Zen. Macam membahayakan kesihatan. Mesti berhenti rokok kerana saya tak tulis macam tu. Ingatkan rakannya bahawa rokok membahayakan kesihatan. Mampu bahayakan kesihatan. And bawah sekali saya tulis berhenti merokok. Zen, nampak? Okay. Okay, snap photo first. This one, snap photo, Okay, nampak. Dapat, Okay. Nampak? Okay, wait, Okay. Okay. Okay, wait, Okay. Okay, let's see, Sir, I cannot write like this, too bad. Saya tak boleh tulis macam ni. Snap ready, this one. And then sekarang the spacing mereka bagi satu muka surat saja tau untuk tulis essay bahagian B. Satu muka surat saja. So what you supposed to do is very easy, no. Kalau saya student, what I'll do is I'll kira berapa banyak baris. And then saya tahulah saya kena tulis 10 ayat kan. So saya assume 2 baris. Maksimum pun 3, tapi bukan semua soalan saya kena bagi 3 ayat. Understand? So you already plan. Azan, exactly finish. Kamu tak boleh buat mistake tau. Azan, student who very rare buat mistake adalah student yang betul-betul train. Every week dia ada tulis essay. Azan, budak macam itu confirm lah real exam the fella can do well because he got very good training. Understand? You kadang-kadang nak salin pun malas. Understand? Salin beberapa kali bukan buang masa. Understand? You are making your writing fast. Understand? You kena faham konsep lah. I just can't understand. Generasi Gen Z ni tak tahu. Dia mau semua senang. Understand? Go to hell lah. Understand? Sebab ibu bapa pun suka bagi kesenangan banyak, terlampau banyak kesenangan bagi kamu. Menyebabkan once you finish school, you run your life, then only you know a lot of things what you plan doesn't happen according to your perancangan sometimes. Azan, pada masa itulah kamu tahu life adalah susah. Azan, so kalau ibu bapa kamu daripada awal ajar kamu work hard, then forever in life you know how to work hard. Azan, don't put expectation and all that. Tinggi sangat. Azan, kerja keras. Okay, only through hard practice your speed will increase lah. Otherwise, very difficult for you to write essay. Azan, okay, nampak. Okay, dah. Okay, let's say you cannot. Azan, so you tak pandai sangat lah buat essay. Wait, Okay, let's see lah. Wait, mana lah cikgu MD. Okay, just save the. Okay. Sebab cikgu tak tahu tadi mana cikgu letak lah. Okay, wait.
Okay. Okay, let's say you are a weak student. Azan. Cannot get 8 marks means better go for half lah. Azan, pergi untuk half. Okay, so cikgu ajar you macam mana nak dapat half. Okay, nampak? Weak student lah. BM not so good lah. Azan, okay, so right there, tindakan Kamal. Normally tindakan means right lah, tindakan pertama Kamal lapor, right, the simple BM. Okay, lapor kepada guru disiplin. Okay, dan ni beritahulah, mesti strict kan. Takkan kamu tak tahu tulis benda tu. Kamal kena tegas walaupun kawan baik. See your BM is not so good. You tak boleh huraikan secara sangat detail, tahu? Azan, tapi pemeriksa faham idea kamu. Azan, okay. Of course lah, dia tak boleh bagi you aras 4. Nampak? Ini bukan structure. Structure different story. Essay mesti secara sangat terperinci. Uraian sangat terperinci. So you kena faham benda tu. Nampak? Okay. There. Okay. Then after that you write there contoh. Fakta huraian contoh lah. At least 3 ayat. So contoh, Kamal jaga image pengawas sekolah. Okey, image diri dan pengawas sekolah lah. Okey, nampak. Okey, then you go for second perenggan. The second tindakan. Tindakan kedua, Kamal mesti tegur kesalahan kawan. Then you beritahu, Kamal mesti beritahu kawan bahaya rokok, bahaya untuk kesihatan. Dan bagi contoh. Contoh, Kamal mesti ingatkan kawan rokok bukan saja kesihatan lah, rokok kesalahan berat. Okey, kesalahan berat dan boleh dirotan dan digantung sekolah. That's it lah. Right, very simple. Azan, so untuk dapatkan 4 markah, half. Okay, you write satu fakta, satu huraian, satu contoh. And then, second set of it, fakta, huraian, contoh. Sufficient enough. Azan. But for 8 markah, aras 4 mesti lengkap. Something like this, solid. And cikgu nampak exactly cukup spacing untuk kamu tulis exactly 10 ayat. Azan, okay, nampak. Boleh Okay, done. Okay, next question. Okay. Perbualan di bawah berkaitan dengan amalan integriti individu. Okay, ini BJ dengan Ajit lah. Understand? Nampak. Okay, kawan.
esok bantu saya ya. Dan Ajit tanya, bantu apa? Vijay kata, esok kan sejarah, peperiksaan sejarah, kamu mesti bantu saya. Saya sudah ulang kaji tapi masih tak ada faham. Ibu bapa saya mesti marah jika saya gagal kali ini. Kamu tolong kongsi jawapan dengan saya. Nanti saya akan belanja you makan dekat Starbucks. Okey, bak pun dekat sini salah ejak dia tak apa. Okey, Ajit, saya tanahlah. Malulah saya jika tertangkap dengan cikgu. Bukankah meniru itu dilarang sama sekali dalam Dewan Peperiksaan? Tiada integriti. Maaf kawan, saya tak boleh bantu you lah dalam situasi ini. Okey, so soalan pertama as usual lah, dia structure jelaskan maksud integriti individu kan. Okey, ini buku teks. Okey, structure pun kita ada buat. So sifat jati diri yang merangkumi, that means include keamanan dan keikhlasan. Tapi dalam buku teks dia tulis kejujuran dan keikhlasan. Tapi ini nilai, kita tak boleh tulis. Azan, nampak? Boleh? Okey, done. Okey, now second soalan dia, kesan. Kesan meniru semua boleh ditanya lah, tapi dia belum tanya dalam esei lagi. Azan, okey, nampak. Okey, tapi trial punya pernah keluar. Okey, ramalkan kesan kepada murid. If you write keluarga, imej sekolah terjejas semua tak ada markah. Azan, sebab very clearly mereka letak dekat sana kesan kepada murid. Okey, tengok budak ini tulis. Okey, good. Okey, tengok jawapan dia. Okey. Kesan pertama, murid akan dikenakan tindakan tata tertib. Okey. Why tindakan tata tertib? Kerana meniru itu dilarang sama sekali dalam Dewan Peperiksaan. Okey, ayat kedua ini cantik, tapi saya akan bagi you TB. Kenapa? Sebab you ada buat satu kesalahan. Dalam moral tak boleh buat benda ini. The whole thing here nampak, you ambil ayat panjang bulat-bulat daripada soalan. Itu kesalahan dalam moral. So kamu buat kesalahan apa? Stem soalan. Azan, nampak? Salin bulat-bulat. Tak boleh. Azan. Unless kamu tukar ayat kamu. So maksudnya sekarang bila kamu dah buat satu kesalahan dekat sini, TB, automatic you tak boleh dapat 8 markah. Macam mana you buat spare jawapan pun tak boleh ganti. Salah tetap salah. Azan. Sebab tu essay 8 markah means super perfect. Tak ada buat salah langsung. Azan, nampak? Okay, ini done. Actually, you sepatutnya tukar lah. Salin bulat-bulat kan. So, ini kerana meniru. So, you boleh kata meniru. So, you boleh kata meniru adalah kesalahan berat dalam Dewan Peperiksaan. Sekarang selamatlah. Okey. Dan you beritahulah kertas jawapan murid tersebut akan diasingkan dan dicatat tiru oleh pengawas peperiksaan untuk tindakan selanjutnya. Okey, nampak? Okey, nampak. And then saya bagi contoh. Antaranya, tengok sini. Bila kamu biasakan diri, so all the essay you have underline means pemeriksa tahu ini adalah contoh yang kamu highlight. Antaranya, Lembaga Peperiksaan Malaysia pernah batalkan keputusan mata pelajaran sejarah calon SPM dan calon berkenaan terpaksa duduki SPM ulangan. Nampak?
So kesimpulannya, calon tersebut secara automatik hilang kelayakan memohon UPU. UPU semua kamu kena tahulah. Unit pengambilan pelajar untuk universiti tahu. Mohon UPU dan beasiswa kerana perbuatan meniru. Nampak? What is the tindakan tata tertib? Azan, why dikenakan tindakan tata tertib? Something like that lah. You huraikanlah BMSA, like BMSA. Please snap photo. Ini first perenggan. Second. Kesan kedua, image murid akan terjejas. So what will happen is, gambar kamu dan bahan larangan akan diambil sebagai bahan bukti kes. And then of course lah, you takkan diberi markah lah. So murid tersebut tidak dipertimbangkan untuk pemberian markah dan diberi grade G. They are not going to stop you. Exam tahu, you akan datang seperti biasa. Tapi exam pertama itu, selepas itu dia ambil gambar semua. Then after that they will buat laporan, all that. Then after exam you'll be called. After all the exam over, you'll be called for siasatan. Ini prosedur. Azan. Nampak tu. So of course lah, confirm tidak dipertimbangkan untuk pemberian markah dan diberi grade G. And then contoh dia, tamsilnya, murid tersebut bersama ibu bapa perlu hadir untuk sesi siasatan. Dan of course perkara ini akan menjatuhkan very good ayat tau. Tapi saya akan bagi TB. Why? Because of this word. Air muka adalah simpulan bahasa. So dalam moral, simpulan bahasa semua tak boleh guna. Z. Kecuali kalau kamu tukar. So tukar menjatuhkan maruah diri. Selamatlah kau. So dalam moral tak boleh buat simpulan bahasa semua. Careful. Nampak tu. Tegasnya, tindakan murid gunakan jalan pintas, meniru untuk mendapatkan keputusan baik, akan mencalar harga dirinya. Ayat ini pun saya akan bagi UTB. Kenapa? You know already lah. Kenapa saya bagi TB? Mencalar harga diri means harga diri adalah nilai universal. Azan. So you cannot write. Simpulan bahasa tak boleh. Salin balik soalan punya ayat panjang-panjang tak boleh. Azan. So these are the technical things student lose mark for no reason. You have to be very careful when you write. Understand? Check balik jawapan kamu. So all this you need time. Sebab itu saya suruh kamu present jawapan structure itu, jangan tulis panjang-panjang, straight to the point. So you save time. So you boleh gunakan untuk checking kamu lah. Azan. So harga diri memang tak boleh lah. So you boleh tukar benda lain lagi bagus. Mencalar. Nampak? So you can write there reputasinya. You need to learn words, no? Nampak? Atau credibility-nya, whatever lah. You write, mencalar reputasinya. Don't write back image lah, sebab atas ada image kan. Nanti dia cakap you ulang. Understand? Try to avoid lah all this. Understand? So snap foto lah untuk kesan kedua. Let's say you can't. Then apa you buat? Tak pandai lah ayat. Write simple ayat. Kesan kepada murid kan. Kesan pertama, murid dikenakan.
Tindakan cukup. You tak tulis tindakan tata tertib pun tak apa. Dia tahu. You punya skrip dia tengok, dia sudah tahu. Halus, confirm. The way you write, they know already lah. They are not expecting so much from you. So at least boleh dapat 4 markah lah. Bantu kamu untuk dapat good grade lah. Understand? Okay, nampak. Dan you beritahu lah apa tindakan disiplin dia. Keputusan peperiksaan dibatalkan. Dibatal lah. Peperiksaan batal pun boleh. Batal dan dikira gagal. Atau kosong. Diberi kosong pun boleh tulis. And then bagi contoh. Contoh. Nanti tidak boleh mohon apply lah UPU. Nampak. You weak macam mana pun kena tahulah UPU and all that. Takkan you Form 5 student don't know what is UPU. Azan, Okay, next. Kesan kedua, image murid terjejas. Kenapa? Kena ada sesi siasatan. So, murid kena hadir sesi siasatan dengan ibu bapa. Malu lah. Okay, dan you beritahu. Contoh, nanti murid dan ibu bapa malu. Nanti murid dan ibu bapa malu, you tak payah takut. Pesan terhadap murid ada. Nanti dua-dua kamu ada tulis, tak ada masalah. Dia tak kacau kamu. Nanti ibu bapa malu, memang ayat itu kita tak boleh terima sebab kesan kepada murid. Zen, nampak? Kena pandai. Okay, done. Okay, next question. Snap foto. Tak payahlah. Zen, Okay, nampak. Next. Okay. Cikgu pun sibuk, terlampau sibuk, Zen, buat kerja. Okay, nampak. Okay, tengok. Gambar berikut berkaitan dengan isu seorang pengguna jalan raya ditahan oleh polis. Ni, baca ni. Trisha telah ditahan oleh polis kerana tidak mengikat tali pinggang keselamatan dalam satu sekatan jalan raya yang diadakan. So, Trisha merayu kepada pegawai polis supaya melepaskannya daripada tuduhan itu dengan memberi wang sugukan. Sugukan means adalah rasuah. Z. Okay, rasuah ni ada nama-nama lain. Sugukan. Lepas itu apa itu? Sugukan, rasuah, suapan usukan. Okay, nama lain bagi rasuah. Kadang-kadang the normal bahasa pasar dikata duit kopi. Z. Nampak? Okay, the first soalan. Nyatakan implikasi perbuatan tidak berintegriti terhadap diri seseorang individu. Soalan A ini tak ada kaitan dengan isu ini. Dia tanya general question. Z. So, cikgu bagi jawapan dia. Okay, as usual lah, bahagian C, kena tulis nombor soalan bila you jawab. So, 3A, you boleh nampak, cikgu dah bagi jawapan dia. Okay, first, menjatuhkan maruah diri individu tersebut. And then, yang ni semua ada dalam buku teks lah. Nampak? Okay, nampak. Wait. Dan yang ni. Tapi dalam jawapan cikgu tak guna pun individualistik. Z, okay, nampak.
Okey, menghilangkan kepercayaan dan keyakinan orang lain terhadap diri individu tersebut. And then cikgu bagi, kalau kamu buat kesalahan macam ini semua, kadang-kadang kamu hilang kawan. So, individu tersebut disisihkan oleh rakan dan masyarakat sekeliling. Zen, nampak tu. And then masa depan individu berkenaan akan terjejas. So, ini structure. Bagi saja point, sebab soalan dia nyatakan. Hanya untuk structure, we need to read this. Kalau terangkan means fakta huraian. Zen. Tapi essay tak perlu. Macam mana pun kena tulis essay. Okay, sekarang soalan B dan C berkaitan dengan isu. Okay. Wajarkah tindakan polis tersebut? Polis telah buat apa? Dia terima dan lepaskan Trisha. Confirm salah lah, tidak wajar. And then must give nilai. Right? Okay. So tengok jawapan yang cikgu bagi. Okay. Tindakan pegawai polis adalah tidak wajar. And then bagi nilai. Pegawai polis amalkan nilai kejujuran, nilai harga diri. Nampak? Okay. So, dia tak patut. Apa dia kena buat? So, dia kena tulis. Pegawai polis patut laksanakan tugasnya dengan penuh integriti. Jangan tulis dengan jujur. Tak boleh. Okay? Penuh integriti. Okay, nampak? Dia perlu berpegang pada ketinggian prinsip moral dan etika. This word, ketinggian prinsip moral dan etika ini adalah daripada buku teks. Kepentingan integriti individu. Melahirkan individu yang berpegang pada ketinggian prinsip moral dan etika. Zen. Okay, nampak? Itulah benefit baca buku teks, you get idea, you can use for your jawapan. Nampak? Okay, so dia perlu berpegang pada ketinggian prinsip moral dan etika. Sejajar dengan ini, dia patut pamerkan sikap ketulusan dan keutuhannya. Zen, very sincere buat kerja dan utuh, very strong. Strong means what? Utuh means very strong, dan dengan tidak mudah dipengaruhi tawaran wang ringgit. So wang ringgit, dia tak ada terpengaruh dengan wang ringgit. So misalnya pegawai polis perlu tolak tawaran rasuah yang diberikan oleh Trisha dan terus mengeluarkan saman kepadanya. Secara kesimpulannya, sebagai penjawat awam, public servant lah, pegawai polis jalankan obligasinya dengan penuh tanggungjawab. So atas itu laksanakan tugas. So kita tukar sikit lah. Bila kamu buat ayat penegas, kadang-kadang you tak ada idea, you intend to tulis balik ayat itu, bulat-bulat means ulangan. So you tukarlah penjawat awam, pegawai polis jalankan obligasinya, tugas, obligasi, tanggungjawab, tapi tanggungjawab tak boleh guna. Tugas, obligasi, kewajipan pun okey. Dengan penuh amanah. Ini penuh integriti, ini penuh amanah. Tukar-tukar sikit-sikit. Zen, okey, so snap photo here. This one. Okey, next perenggan. Pegawai polis harus sedar implikasi perbuatan menerima rasuah. Dia kena sedar. Tak boleh ambil rasuah. Perbuatan menerima rasuah salah di sisi undang-undang dan ia mampu mencalar reputasi pasukan polis negara. Tambahan pula, tindakan menerima rasuah boleh mengakibatkan orang awam, publik, hilang kepercayaan terhadap pihak polis dan pegawai tersebut boleh dikenakan tindakan tata tertib yang berat. And then give contoh lah. Misalnya pegawai polis boleh dikenakan hukuman, penjara, denda, malah boleh hilang pekerjaan. So secara konklusinya, pegawai polis harus sedar kesan
Tadi kamu tulis implikasi kan? Okey, sekarang kamu tulis kesan. Z, nampak? Okey, kamu tulis kesan. Terima sogokan. Rasuah jangan tulislah, kamu ada nama lain kan? Terima sogokan dan sentiasa patuhi undang-undang negara. Police must be a good example lah. Untuk mematuhi undang-undang negara. Tahu? Z. Okay. Snap this one. Okay. Yang ni. Okay. Dan snap dekat bawah. Misalnya, snap benda ni. Okay. So, if you're a weak student, lain cerita lah. Tak payah tulis panjang-panjang. Straight to the point tulis. Untuk dapatkan 4 markah minimum. Z. So, form 4 students, you know lah. Nanti minimum mesti dapat 4 markah. Minimum. Must target. So, at the moment you are taking tuition and all that, you're supposed to produce result. Kalau tidak, ibu bapa kamu marah. Z, nampak? Boleh, especially form 4 lah. Form 5 you sepatutnya sudah tahulah, understand? Nampak? Okay. Okay, if you cannot go for simple answer lah. Okay, tapi soalan ini kamu kena tulis nombor soalan. 3B. Okay. Semua kamu tulis. Tindakan polis tidak wajar. Lepas tu, just write nilai. Actually, untuk aras 4, aras 2, 4 markah itu tak perlu nilai. Wait, ini with tanpa nilai. Dan nilai 1, right? There is no nilai. Nilai adalah untuk aras 3, 1 nilai saja betul. Ini 2 nilai saja betul. Z. Nampak? Tapi I want you to write nilai also. So you tulis nilai kejujuran sebab rasuah semua kan. Lepas tu kena tangkap malu harga diri is the best nilai. Z, nampak? And then you write what polis kena buat. So pegawai polis mesti buat tugas pun boleh, kerja pun boleh dengan integriti. Okay, dan you beritahulah dia mesti tolak rasuah. Rasuah Trisha. Okay, rasuah Trisha. Okay, then contoh dia mesti strict lah, tegas bagi Samad, bagi Trisha. Samad, right? Simple BM. Nampak? Okay, next. Pegawai polis mesti sedar kesan atau akibatlah ambil rasuah. Okay, ambil rasuah means what happened. So pegawai boleh diambil tindakan undang-undang. Dan give contoh. Contoh, dia boleh dipenjara, didenda,
dan hilang kerja. Okay, nampak? Right, very simple. Okay, untuk 4 markah lah. Okay, then the last soalan. Habiskan, ha? Okay, nampak? Okay. Okay. Bincangkan amalan integriti individu yang patut diamalkan oleh Trisha. 1. Dan pegawai polis. So, bila kamu nampak situasi macam ini, kamu kena tahulah. Sebab dulu pernah mereka tanya soalan, apa kepentingan QR code kepada syarikat dan pelanggan? Maka satu perenggan tulis syarikat, satu perenggan tulis pelanggan. So, sama, sini ada 2. So, satu perenggan. Memang budaya menulis esei adalah 2 perenggan. Nampak? But when you can write satu perenggan dengan baik, satu perenggan sahaja kamu boleh tulis fakta, huraian lanjutan, contoh and inference. You tutup perenggan. Untuk 5 ayat ini you deserve to get 6 marks. Kamu akan masuk arah sini. Sebab satu nilai, satu fakta, huraian sangat terperinci. Contoh ada, inference ada. Nampak? Okey. Nanti you jangan tanya cikgu soalan, cikgu, sini 5 ayat dapat 6 markah leh. Sini 6 ayat baru dapat 4 markah leh. No. Ini ayat kamu, huraian kamu sangat kurang mendalam lah. Kau tulis simple biar. Bukan jumlah ayat itu. You kena tahu. If you're good, tapi boleh buat satu saja perenggan lengkap, then you aim for aras 3. So form 4 you got so much of time, so you boleh belajar step by step. Masalahnya masa form 4 tak mau belajar. Orang suruh datang belajar form 5 extra pun tak mau datang. So kalau kamu ada sikap macam ini, how lah to make you A+ student? Very difficult. Nampak? Dan jangan cakap moral susah mau dapat A+. If you really work hard, can get lah. Okay, C. Okay, what Trisha, satu perenggan tentang Trisha, satu perenggan tentang pegawai polis. Okay. So, Trisha patut mengakui kesalahan diri dia apabila ditahan oleh polis. Don't buka mulut lah. Tahu salah kan? Mengakui kesalahan diri apabila ditahan oleh polis. Dia perlu minta maaf dan berjanji tidak akan ulangi kesalahan sama pada masa depan. Seperkara lagi, Trisha patut elakkan perbuatan memberi rasuah kepada anggota polis kerana ia akan memburukkan lagi situasinya. Si pandai buat ayat. So, contoh misalnya, Trisha patut terima dan bayar saman kerana tindakan cuba merasuah polis hanya menambahkan lagi jumlah kesalahan. So, secara kesimpulan, Trisha harus berpegang pada inilah ketinggian prinsip moral dan etika kan. Tadi punya kamu tengok dalam ni, nampak? You can use dalam jawapan kamu. Dengan menyerah diri dan terima saja hukuman apabila terbukti bersalah. Nampak? Dan the last one, the police. Pegawai polis patut laksanakan sekatan jalan raya dengan penuh integriti. So, dia harus memelihara imej diri dan reputasi pasukan polis negara. So, dalam hal ini, dia perlu keluarkan saman kepada Trisha dan tidak bersuhabat. Ini bukan sahabat tau. Suhabat means like, you kamcing dengan dia lah. So, tidak bersuhabat dengan Trisha untuk terima tawanan rasuah dia. So, misalnya pegawai polis harus ambil tindakan undang-undang lanjutan terhadap Trisha atas kesalahan cuba. Already saman, you take severe action. Lanjutan terhadap Trisha atas kesalahan cuba merasuah pegawai polis
dan ganggu penjawat awam untuk jalankan tugas. So konklusinya, pegawai polis harus laksanakan obligasinya secara beraccountability. Ini semua istilah yang kita gunakan untuk rasuah, amanah and all that. Zain, nampak? Boleh Okay. Wait you snap this first. This perenggan. Okay. Then you go for the next one. Ni. And then sambung daripada misalnya. This one. Zain. Okay. Kalau kamu tak pandai, kita habiskan kelas lah. Wait the last one. Machine okay. Everybody letih. Zain 3C okay. Trisha, wait satu perenggan tentang Trisha lah. Trisha mesti akui kesalahan diri. Okay, dan you beritahu lah. Dia mesti janji lain kali tidak ulang kesalahan. You tak tulis kesalahan serupa pun tak apalah. Pemeriksa faham. Zain. Nampak. And then bagi contoh. Contoh Trisha patut bayar saman dan tidak patut rasuah polis. And then second perenggan, pegawai polis mesti buat kerja dengan integriti. Dia mesti jaga image. Why he have to do integrity lah? Sebab dia mesti jaga image diri dan pasukan polis. So apa dia kena buat? Dia mesti saman Trisha dan tolak rasuah Trisha dan ambil tindakan undang-undang terhadap Trisha. Okay, done. Okay, done. Saya pun nak habis cepat kelas saya nampak. Okay. Okay, see you tomorrow then. Okay. Okay, bye take care.